Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam koperasi. Selamat bersidang pada seluruh perwakilan yang menghadiri Mesyuarat Agung Perwakilan Angkasa kali ke-40 pada 27 Jun 2026. Sesungguhnya, MAPA merupakan platform yang amat penting dalam memperkukuh amalan demokrasi, tadbir urus dan pembangunan gerakan koperasi negara. Persidangan ini bukan sahaja menjadi medan untuk membincangkan pencapaian dan cabaran semasa, malah merupakan ruang untuk membolehkan para perwakilan bersama-sama menentukan hala tuju gerakan koperasi pada masa hadapan. Hari ini, gerakan koperasi bukan sahaja berdepan dengan cabaran ekonomi dan persaingan pasaran yang semakin sengit, malah perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, perubahan keperluan anggota dan tuntutan terhadap tata kelola yang lebih cekap serta berintegriti. Dalam mendepani cabaran ini, kerjasama erat antara SKM, Angkasa dan seluruh koperasi amat penting bagi memastikan gerakan koperasi terus berkembang secara mampan dan berdaya saing. Saya percaya bahawa melalui semangat muafakat dan kebersamaan yang sentiasa menjadi kekuatan gerakan koperasi, kita mampu melahirkan lebih banyak koperasi yang berprestasi tinggi, berdaya tahan dan memberi impak yang lebih besar kepada anggota serta masyarakat. 40 tahun penganjuran MAPA merupakan satu pencapaian yang membanggakan dan mencerminkan kematangan gerakan koperasi negara. Semoga persidangan pada kali ini berlangsung dengan lancar dan mencapai segala matlamat yang telah ditetapkan. Selamat bersidang pada seluruh perwakilan Mesyuarat Agung Perwakilan Angkasa kali 40. Sekian, terima kasih.